Hai semua, selamat datang ke penerangan topik kita pada hari ini. Saya sangat teruja untuk bawa anda mendalami satu topik yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan seharian kita semua. Hari ini kita akan fokus kepada Unit 8 iaitu Perkhidmatan Awam Pemangkin Pembangunan Negara. Kita akan rungkaikan bersama-sama bagaimana agensi-agensi ini bertindak sebagai nadi atau penggerak utama kepada kemajuan negara kita. Jom kita mulakan. Sebagai permulaan, mari kita uji sedikit pengalaman anda. Cuba ingat kembali, pernahkah anda berurusan dengan agensi perkhidmatan awam? Adakah A. Hospital, B. Sekolah tempat anda menimba ilmu setiap hari, C. Balai polis atau D. Semua di atas? Ya, jika anda pilih D, anda memang tepat. Sedar atau tidak, kehidupan kita dari pagi hinggalah ke malam amat bergantung kepada perkhidmatan awam untuk berjalan dengan lancar. Baiklah, ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Kita ada 6 perhentian ringkas bermula dari pengenalan, kenali agensi, kepentingan, cara menghargai, peranan utama sehinggalah ke refleksi. Kita terus masuk ke bahagian pertama, pengenalan perkhidmatan awam. Jadi, apa sebenarnya agensi perkhidmatan awam ini? Poin paling penting yang anda perlu tahu ialah mereka ini merupakan organisasi atau badan rasmi yang mengendalikan tugas dan memberikan khidmat terus kepada masyarakat. Lebih daripada itu, mereka memikul tanggungjawab yang sangat besar untuk melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Tanpa mereka, segala perancangan hebat untuk negara kita hanya akan tinggal di atas kertas. Merekalah enjin yang memastikan negara kita membangun secara teratur dan berkesan. Seterusnya, bahagian kedua. Mari kita kenali agensi perkhidmatan awam yang ada di sekeliling kita. Ambil contoh, hospital kerajaan dan juga mahkamah. Ini merupakan dua tiang utama kesejahteraan masyarakat kita. Hospital memastikan kita sentiasa sihat dan mampu menjadi rakyat yang produktif. Manakala institusi mahkamah pula sangat penting untuk menegakkan keadilan dan mengekalkan keharmonian dalam negara kita. Bagaimana pula dengan wira-wira tidak didendang kita? Ya, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pasukan beruniform ini bekerja keras tanpa mengira masa untuk mengekalkan keselamatan, ketenteraman awam dan sentiasa bersedia menyelamatkan nyawa serta harta benda kita waktu kecemasan. Kita juga sama sekali tidak boleh lupakan agensi yang menguruskan identiti dan mobiliti kita setiap hari. Kita berurusan dengan JPJ untuk hal-hal berkaitan lesen memandu dan keselamatan jalan raya. Manakala JPN pula adalah tempat di mana kita mendaftar kelahiran dan mendapatkan kad pengenalan. Ini adalah dokumen yang paling penting sebagai seorang rakyat Malaysia, betul tak? Bergerak ke bahagian ketiga, kita akan lihat kepentingannya kepada masyarakat. Secara asasnya, agensi-agensi ini bertindak sebagai jambatan yang sangat penting antara kerajaan dengan rakyat. Kerajaan merancang, tetapi agensi inilah yang menyampaikan segala kemudahan itu terus kepada anda. Mereka melicinkan pentadbiran negara dan matlamat akhir mereka hanyalah satu, iaitu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat. Sekarang mari kita buat aktiviti fikir cepat. Cuba anda bayangkan senario ini, seorang murid tiba-tiba demam panas di rumah dan segera dibawa ke hospital kerajaan untuk mendapatkan rawatan. Senario ringkas ini membuktikan secara langsung bagaimana perkhidmatan awam memastikan rakyat mendapat hak kesihatan yang baik supaya murid itu boleh kembali sihat, pergi ke sekolah dan terus cemerlang. Masuk ke bahagian keempat, kita bincangkan cara menghargai agensi awam ini. Tahukah anda, penghargaan itu sebenarnya bukan sekadar ucapan terima kasih semata-mata. Ia lebih dari itu. Ia menuntut kita untuk mematuhi etika berpakaian ketika berurusan. Ia bermaksud kita menggunakan bahasa yang paling sopan, menjaga dan tidak menyalahgunakan kemudahan yang disediakan. Dan yang paling utama, jangan sesekali kita memandang rendah kepada kaki tangan yang sedang penat berkhidmat untuk kita. Saya mahu anda berfikir secara kritis sejenak. Apabila anda beratur panjang dengan sabar menunggu giliran anda di kaunter dan kemudian bercakap dengan penuh adab bersama pegawai bertugas, apakah nilai moral yang sedang anda praktikkan? Ya, tepat sekali. Anda sedang memamerkan nilai hemah tinggi, nilai rasional dan juga nilai berterima kasih yang ditekankan dalam buku teks. Ini adalah aplikasi kehidupan sebenar yang sangat mantap. Bahagian kelima, kita selami lebih dalam peranan utama agensi awam. Perhatikan betul-betul perbezaan tugas dua badan beruniform ini. PDRM fokus kepada pemeliharaan undang-undang, mencegah jenayah dan menangkap pesalah. Tugas mereka menjaga ketenteraman awam. Sebaliknya, Jabatan Bomba bukan setakat memadam kebakarannya, peranan mereka sangat meluas merangkumi khidmat penyelamatan kemanusiaan dan pencegahan bahaya. Dua agensi berbeza tetapi membawa satu misi yang sama, iaitu keselamatan rakyat.
kita juga wajib memberikan tumpuan kepada SPRM. Ini adalah sebuah agensi yang sangat luar biasa pentingnya. SPRM memikul peranan berat untuk membanteras rasuah, mencegah salah guna kuasa dan memastikan nilai integriti serta kejujuran sentiasa teguh dalam sistem pentadbiran negara kita. Oh, dan jangan kita lupakan Jabatan Penerangan Malaysia. Mereka inilah yang memainkan peranan besar dalam menyampaikan maklumat yang tepat, memberi kesedaran dan mendedahkan pelbagai jenis inisiatif supaya rakyat seperti anda dan saya tidak ketinggalan dalam menikmati segala kemudahan yang disediakan kerajaan. Akhir sekali, bahagian ke-6, masa untuk refleksi dan amalan harian. Saya ingin tinggalkan anda dengan satu persoalan yang mendalam untuk difikirkan. Bagaimanakah anda akan mengubah tingkah laku anda pada masa akan datang apabila melangkah masuk ke klinik kesihatan atau apabila melihat seorang anggota polis sedang bertugas? Setelah menyedari betapa besarnya pengorbanan mereka sebagai pemangkin pembangunan negara kita, saya sangat berharap anda akan mempamerkan budi bahasa dan penghargaan yang tertinggi. Teruskan belajar, teruskan menjadi rakyat yang berhemah dan kita jumpa lagi di penerangan yang seterusnya.